Tu? Dah. Okey lah. Dah. Sudah. Dah. Lepas tu, Intro aku tu kan. Intro aku kan. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum guys. So, welcome back to my YouTube channel. Aish, Fatih dan Session guys. Mohon bersabar, ini ujian. Gelak tu. Okay guys, jadi kali ni aku nak buat mukbang sebab berapa lama aku tak buat mukbang kan? Kau tahu tak? Tak tahu lah. Tahu? Tak tahu dah. Kau tanya aku tengok video kau. Berapa kali kau tengok video ni? Dia tak tengok langsung kan. Last aku buat masa tu dengan Arjuna. Ada Arjuna, lepas tu ada Zaf. Diorang ni member baru tau guys. Diorang first time masuk team ni. Berapa lama dah aku masuk team ni? Baru tadi kan, 5 minit yang lepas. 5 minit lepas. Kau 5 minit yang lepas kan. Sebelum tu korang kena tengok dulu footage yang kita orang masak ni. Memang huru hara gila. Jadi korang Buat je. Ya kan? korang tengok footage tu ni. Okay. Jom. Jom. Okay, Ryan dia nak masak. Kita akan masak dulu. Sekarang kita akan masak Maggi. Ni oleh. Ni. Kita kecap Indonesia. Asal kunyit. Okay. Aish ni main selalu main koin Kalau tak tahu Aish ni dia jual sate ke. Cuba bagi tu location sate mana biar diorang tahu. Nanti akhir video. Oh. Nice. Okay. Dua je. Lagi sekul kat dia. Tu. Dari saya tu. Alah, masak Maggi pun bayar lah budak-budak. Yes, kalau jangan contohi cara masak Maggi ni kurang elok. Main rendam je. Sampai. Kadang mengegak ni dia masak. Kalau apa? Dah? Dan mengegak air nanti dia masak. Tak tahu budak-budak. Betul ke? Cuba korang komen. Dah akak. Nampak lagi, ikut lag je. Terbalik kan. Au, panas. Kita pun cakap pakai tangan seperti ni, patahkan tau ni. A few moments later. Ya, jahanam. Betul jahanam. Yes, Allah. Lapar. Asal kau buka air ni? Tak buka. Jadi Maggi kita Maggi sejuk air paip guys. Memang sakit perut guys kita. Boleh. Maggi air paip guys. Tak salah. Air pipe ke? Tak ada burung. Mana burung? Pakai tray tau. Okay, diorang tengah ni. Kita explore balik dia kasut tadi. Ni korang boleh tengok adakah banyak kasut. Aku tak pernah promote. Ni macam kasut Michael Jackson guys. Apa? Dengan tumpul ya. Sakit hati tu aku. Dia menguji kesabaran aku lah. A few minutes later. Okay, kau dah tengok kan konten sebelum tu kan? Sama je. Tengah isi air. Tadi pun tengah isi air juga. Mari sama-sama kita macam budak-budak dah. Sumpah dah. Mari kita mukbang dah lah. Tak tahu kenapa kalau aku buat video dengan kawan kan, memang
Hype tu lebih, hype. Okay lah, Pergi. bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay guys, aku tak tahu Maggi ni aku rasa dah keras kejung dah sejuk gila lah ni. Masalah bukan macam apa dengan aku. Iya. Diorang tak tahu lagi apa isi ni. Okay guys, isi ni dah makan dah. Kita orang makan, kita orang campur mi sedap dan juga Indomie guys. Boleh dikatakan 24 jam makan serba Indonesia. Kita ada lauk tambahan. Ni apa namanya? Dem. Tak, tadi kan dah cakap dah masa kat Pedem. Tak, ni time sekarang. Ni namanya pepedem. Pedem. Dah lah makan je. Bismillah. Amin. Sebenarnya diorang dah makan tau tadi sebelum macam bismillah. Awal-awal masa test ni. Kau ngap dulu. Sebenarnya nak buat mukbang samyang tau. Tapi Ada. tak ada lah tapi Alah. kena belilah. Kalau kau subscribe, kau tak skip iklan aku beli. Kau nak? Kau okey? Okay kan? Aku tak makan pedas. Guys, aku tak makan pedas Tunggu makan. Okay, dah. Ini bukan podcast lah, ini mukbang lah. Okay. Itadakimasu. Cheese dulu. Tangan kau sana sikit. Okay dah. Dah jom. Makan dulu lah. Aku sempit tu. Kau makan dulu lah, aku tak tanya kau. Okay. Kau tak ada pinggan. Dah. Dah sejuk ya. Dah cucuk aku rasa ni kurang masak ni. Ni pun dalam mau. Dah 5 bungkus gila. Memang punya kejap je. 5 bungkus. Lagi ada. 3 bungkus dah kat aku apa tak ni? Tersenyap. Bombastic side eye. Cepat aku bawa. Ya. Boleh yang korang ni. Nak aku nak gelap. Okay, sambil makan ni kita sambil cerita-cerita lah. Dalam pesta pernah berkata makan tidak boleh borak. Kau lah cerita dengan naik ke aku. Okay, dia hari tu pernah cerita kat aku lagi. Apa tu? Dia naik van. Apa ni nak Dah tak gitu ya. Ais, jangan mati Ais, awal lagi. Kau tak beritahu ke diorang ni siapa masak?
Sial chef ni guys. Yang masak ni ialah The Master Ultra Master Chef daripada seluruh dunia. Iaitu Chef of Fatih. Mesti korang tanya kan, siapa sebenarnya diorang ni? Diorang ni siapa sebenarnya? Aku member. Okay, aku kenalkan dia dulu lah. Sebelum tu ada orang lah juga tengah sambil makan ke apa. Okay, aku kenal Aish ni dah lama, tak ada lama, daripada Form 1 juga. Aku kenal Arjuna dengan Zafi pun daripada Form 1 juga. Okay, aku kenal diorang pun. Diorang pula. Aku kenal Aish ni daripada Form 1. Masa tu Aish ni kerek gila weh masa naik van. Sumpah aku cakap tu. Mula rapat pun masa baru kita orang rapat lah. Form 3 tu. Form 3 tu pun tak rapat sangat sebab kita orang lain kelas. Lepas tu dia ni kerek kan. Dia kerek guys, dia kerek. Macam mana pula ya si Ultra Master ni? Macam mana aku boleh kenal si Ultra Master ni? Sama Kalau je. kenal dengan aku ni bahaya, aku tahu lah. Biar kau Aku kenal dia ni masa tu aku nampak dia ni lonely tau, sorang-sorang dekat tepi jalan. Dia jadi gelandangan dah, badan tak terurus, rambut serap. Aku kenal dia ni, ada seorang member aku ni, nama dia, nak kena mention nama dia. Okay, nama dia Zul. Kau kenal dia dengan Zul. Masa tu siapa lah, aku tak ingat lah nama siapa. Aku tak pernah berdua-dua sebelum ni. Dia ni, dia baru pindah sekolah tahun ni. Baru betul-betul tahun ni. Betul tahun ni. Kenapa dia nak pindah sekolah tu? Kau jangan tanya aku tanya dia sendiri lah kan. Aku rasa ni first dan last video aku dengan korang tu. First video and last video. Weh, dulu lampu dah sedih dah, penutup lah. Si budak Zul ni, dia tarik lah macam ni lah. Dia tarik ni, bawa jumpa kat aku. Weh, ada budak seorang ni nak jadi dia tarik si Master of Chef Fatih ni. Dia Dia rasa tarik macam ni. Dia cakap, weh ni ada budak ni nak jalan sama-sama sekali masa menentang desa. Masa menentang desa pun cakap dia jalan sama-sama. Dia entah ke mana, pergi alam barzah tak tahu ke mana. Budak ni masa tu ramai gila. Ada kau, ada aku, dia. Lepas tu aku dengan kau kan. Ada Zul, ada banyak-banyak lagi, ada Arjuna. Arjuna beta. Ada Arjuna. Memang semuanya entah ke mana, aku tak tahu ke mana. Aku dengan dia je. Kita memang geng lah, memang geng gila-gila lah. Gelak-gelak lah. Dah start kenal-kenal, rapat macam Weh, kau siapa tu, nama kau? Macam tu lah, masa tu. Lepas tu, esoknya pun dah tak kawan balik dah. Ni ada masalah gaduh lah kawan dengan aku. Aku tak cerita pasal gaduh tu. Aku start lah kenal dengan diorang ni masa kita nak mention. Oh, nama dia sejak ada pergaduhan tu, aku mulalah rapat dengan dia ni, rehat dekat surau lah masa tu, surau lah. Follow aku. Dia follow lah dia. Kenal lah dia, ramai-ramai lagi kroni-kroni kita orang. Tapi tak ada kroni tu jahat. Dia macam budak-budak baik lah. Budak-budak baik ni Baik sangat. baik sangat. Ngepom makan orang. Baik. tu. Lagi si Aaron. Ayo. Dia duduk mana lah? Mana aku tahu pergi mampu dia. Nak rumah dekat. Aku baru masuk sekolah kan, aku beli waffle. Orang pun yang tak kenal pun tiba-tiba, weh, nak sikit. Siapa dia ni, nama aku tak kenal. Sama Aaron. Apa kau tak? Engkau beli apa? Waffle, tu gabu. Waktu gabu tu, aku pergi beli waffle yang keluar tu. Masuk sekolah. Nak lepak tu kan, kau tahu ada kan? Nak sikit. Pergilah. Aku tengah borak-borak toleh bawah. No, habis.
Kau tahu aku dah letak awal lah. Dari tonye. Sampai cerita tu, aku kan ambil. Tonye aku dah. Aku tangan aku dah stop. Tak apa guys. Okay, alright guys. Dah apa cerita lah. Itu korang dah kenal lah diorang ni kan. Jadi ni ahli baru. Mungkin lepas ni korang boleh kenal lebih jauh lagi. Korang kenal si ada lagi ramai ada Aaron tu kita tak kenal lagi. Aaron tu aduh Aaron duduk mana tu Aaron? Kau tengok video ni kan Aaron? Aku tahu dia tengok video ni. Kau datang sini sekarang. Okay alright guys. Sampai di sini lah untuk video kali ni guys. Korang jangan lupa tekan button. Ada sudah lah. Aku tak nak penat nanti aku edit nanti. Okay alright guys. Sampai situ video kali ni guys. Korang jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button. Dah. Button apa? Share. Share. Okay. Supaya aku janganlah sampai aku tengok makanan habis, air pun habis tu. Dan jangan lupa turn notification tu. Sebab apa? Sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Ugut dia. Basuh sekarang. Bawa dia. Kau dah makan. Oh. Jalan. No, sana. Sana. Tak ada. Tak ada sabun. Jalan. Bukan kucing. Miau. Okey dah. Baik, jom. Bibi, ni sekali bibi cawan-cawan ni bibi. Buat. Ya, Jeff. Yang dia tapai ni. Tapai. Lantak kau. Kau basuh sekarang juga kau. Basuh. Ya, ni. Asal. Basuh. Cepat. Dua benda ni. Apa cepat? Dia lepas. So aku pancung kepala kau. Habis buat dia. Jadi nak buat video kau ni. Roblox. So aku pancung kepala kau. Dia puas cepat. Cepat. Macam mana bukan? Boleh. Okay guys, bye-bye.